Servis dia lakukan oleh sekolah Kuala Selangor. Cuit di situ. Oh, tidak lepas di situ. Sekarang mata sekolah Tiram Jaya 15, sekolah Kuala Selangor B 13. Servis dia lakukan lagi sekali daripada sekolah Kuala Selangor. First ball tidak menjadi. Dia menyebabkan Kuala Selangor mencuri mata. Sekarang mata Tiram Jaya 15, sekolah Kuala Selangor B 14. Servis lagi sekali dilakukan oleh Kapten Kuala Selangor B East. Out. Zaman itu sungguh padu, namun sayang bolanya keluar daripada gelanggang. Dan ini lagi sekali Kuala Selangor B mencuri mata. Dan sekarang mata 15 sama. Lagi sekali servis daripada Kuala Selangor tidak lepas. Sekarang ini penukaran gelanggang. Untuk MS di Kuala Selangor, apabila satu pasukan berjaya mencapai mata ke-16, mereka perlu tukar gelanggang. Dan perlawanan bersambung sampai ke mata 31. Servis dilakukan daripada Kapten Kuala Selangor B. Servis tidak lepas. Tekanan di jaring dan Tiram Jaya berjaya menyerikan mata. Tiram Jaya 16, Kuala Selangor B 16. First ball diangkat daripada Kuala Selangor. Bola keluar. Dam. Servis dilakukan oleh sekolah Tiram Jaya. First ball tidak menjadi. Ace di situ. Dan Tiram Jaya mendapat mata sebanyak 18 setakat ini. Clear ball di situ. Blocking tidak kemas daripada jersey nombor 20. Bola keluar. Kuala Selangor mendapat mata 17-19. Kuala Selangor 17, Tiram Jaya 19. Servis dilakukan oleh Selangor. Rajaman padu dah terkena tangan bloker Tashaw. Tiram Jaya mendapatkan mata ke-20. For rotation, Tiram Jaya mendapatkan mata percuma daripada pasukan sekolah Kuala Selangor B. Mata sekarang sekolah Tiram Jaya 21, Kuala Selangor B 17. Servis dilakukan oleh sekolah Tiram Jaya.
tengah gelanggang. Servis dilakukan daripada Sekolah Teramjaya. First ball diangkat. Touch out. Bola Kuala Selangor B mendapatkan mata ke-18. Servis dia dilakukan oleh Sekolah Kuala Selangor. First ball diangkat daripada libero. Bola tinggi dan jatuh ke garisan belakang Kuala Selangor. Sekolah Tiram Jaya mendapatkan mata yang ke-23. Clear ball. First ball diangkat oleh libero. Set. Tiada blocker. Oh, beda dengan makan. Blok kemas daripada Sekolah Tiram Jaya. Servis daripada Tiram Jaya. Clear ball. Masih lagi dalam permainan sebenarnya. Sekarang ni ada peraturan baru. Jika bola terkena di ceiling, perlawanan masih diteruskan. Itu hanya untuk defense sahaja. Time out diminta oleh Sekolah Kuala Selangor. Sekarang mata Sekolah Tiram Jaya 25, Sekolah Kuala Selangor B 19. Masa time out sudah habis. Servis dilakukan oleh Sekolah Kuala Selangor B. Pemain pijak lain. Dan Tiram Jaya mendapatkan mata untuk ke-26. Servis dilakukan oleh Sekolah Tiram Teraja. Clear ball di situ. Sekolah Kuala Selangor B, kaptennya terkena net. Dan Tiram Jaya berjaya lagi untuk mencuri mata. Servis dilakukan oleh Sekolah Tiram Jaya. First ball diangkat. Setting yang baik. Rejaman padu. Rejaman yang agak padu daripada Sekolah Tiram Jaya. Servis dilakukan lagi sekali
Sekolah Tiram Jaya. First ball diangkat. Setting untuk striker. Dan rejaman yang padu dilakukan jersey nombor 19 Kuala Selangor B. Mata diambil oleh sekolah Tiram Jaya kerana kesalahan servis kakinya terpijak line. FC kedua membutuhkan posisi pemain sekolah Kuala Selangor B. Rejaman yang padu daripada jersey nombor 11 sekolah Tiram Jaya. Servis dilakukan daripada sekolah Tiram Jaya. First ball diangkat oleh sekolah Kuala Selangor B. Habis untuk perlawanan suku air pertama pada hari ini di antara sekolah Kuala Selangor B menentang sekolah Tiram Jaya, dan pemenangnya adalah sekolah menengah kebangsaan Tiram Jaya.